Macam mana nak dapat first customer sebagai yang tak ada background sebagai SA tiba-tiba masuk Proton? Oh, first customer ni paling penting. Sebab sebagai SA, hang nak start momentum untuk start buat sale tu, dia nak dapat tu susah. Tapi once hang dah dapat satu ni, daripada situ hang boleh skip buat momentum tau. Dia boleh jadi hang punya momentum. So, macam mana nak dapat first customer ni? Hang compare dengan aku dah tahu dah apa aku nak buat. Marketing yang macam mana aku nak buat, aku dah tahu lah. Macam hang tak tahu lagi apa yang hang nak buat. Maksudnya marketing kalau hang buat cara A, hang tak tahu cara A ni okey ke tak untuk hang. Marketing B ni okey tak untuk hang. So, hang kena buat 1000 benda lah supaya hang jumpa satu benda yang jadi dengan hang dan hang terus guna. Sebab kalau hang contoh kenapa aku cakap hang kena buat 1000 benda? Maksud aku hang kena buat banyak benda lah supaya hang jumpa cara kan. Kalau hang buat satu benda je, hang susah nak jumpa. Masa aku jadi SA dulu mula SA Proton, aku iklankan dekat mana tau? Aku masuk dekat group, aku masuk kat marketplace, aku run ads. Time tu content belum lagi lah. Tapi aku dah start slow-slow kat FB dan dekat IG. Aku dah start slow-slow main gambar semua, edit Canva lah apa semua kan. Dah start lah. Macam sekarang ni lagi broad lah, semua SA buat content kan. Aku first dapat customer daripada beberapa cara aku buat tadi ni, daripada FB ads. Daripada FB ads tu, aku spend dalam 100 lebih je, aku dapat seorang customer. Dia ni first customer aku pada bulan pertama tau. Kan aku buat banyak benda, kan satu tu menjadi, aku buat yang satu tu je lah. Aku fokus dekat satu benda tu je lah. Aku doublekan ads dia. Next bulan tu, kau tahu aku jual apa? 5 unit. Bulan kedua, ni hang masuk kan 10 hari bulan ni kan. Okey, bulan pertama ni hang 1, bulan depan tu hang 5. Hang bayangkan. Bukan nak cakap aku hebat, tapi aku nak cakap yang hang takkan tahu marketing hang ni yang macam mana yang akan jadi tau. So, once hang dah jumpa satu, hang fokus yang tu dan dia akan generate more sales lah. Hang try buat 2-3 benda lah. Okay, faham. So itu cara aku dapat masa aku punya first sale dulu lah. First jadi SA dulu dekat Proton ke dekat mana? Kalau aku start dekat Subaru. First aku start jadi SA dekat Subaru 2 minggu tau. Aku dah cerita kat orang kan. 2 minggu aku masuk, kira memang unattended lah. Semua orang macam layan aku, layan tak layan kan. Lepas tu jadi macam aku jadi macam aduh betul ke benda aku buat ni kan. Lepas tu sampai brother tu bagi tahu aku, dia cakap pergi lah Proton. Kita punya company ada Proton. So aku try lah Proton. So kalau hang tanya banyak SA yang menjadi dekat Honda ke Toyota kan, brand-brand Jepun kan, dia orang memang akan starting point dia orang memang kereta lokal. Dia orang macam intern tau. Intern as SA dekat Proton dengan Pro 2. Sebab apa? Siapa-siapa yang nak masuk jadi SA pergi Proton Pro 2, aku recommend. Lagi senang, brand yang hang tak payah promote, kereta yang hang tak payah promote, orang dah tahu dah kereta ni harga berapa, spek dia ada berapa, spek ni dia macam mana. So dia senang. Hang nak promote tu senang. Orang dah kenal, dah tahu dah. Proton dengan Pro 2 ni orang dah tahu lah. So pergi je situ, terus je fokus promote kan. Sebab kalau hang pergi macam Honda ke, contoh Honda dia ada HEV. Bang, HEV ni dia hybrid ni, dia macam ni. Hang nak kena promote satu-satu. Orang tak tahu lagi apa beza spek dia semua kan. Harga pula double daripada Proton Pro 2. So Proton Pro 2 ni by right, by logic pun lagi mudah jual. Macam tu lah. Okay, Basong? Okay. So next soalan, apa benda yang bagi kau susah waktu mula-mula nak start dekat Proton dulu? Susah nak start masuk kat Proton dulu dia sebab aku kena cari lah apa marketing yang menjadi untuk aku. Macam aku beritahu tadi, aku try bukan 1-2 benda lah, 4-5 method untuk aku dapat momentum untuk start buat sale. Sebab hang tak tahu dekat mana hang punya
hang punya orang cakap rezeki hang nak datang kat mana tu hang tak tahu. Hang kena try banyak benda lah. Dia sama je macam hang masuk SA pun belum tentu hang jadi pun kat SA ni. Kalau tak jadi, mungkin hang boleh try benda lain. Hang kena cari apa yang suits well dengan diri hang lah. Dia situ belum tentu apa yang hang buat hari ni betul untuk hang. Untuk customer pula, bagi kau ada beza ke customer Proton, customer Honda? Sebab kau dah pernah kerja dua-dua kan? Ada beza sebab kalau tengok daripada segi harga pun dah banyak beza lah. So dekat situ dia dah filter customer yang jenis macam ni dia akan beli kereta ni, yang jenis macam ni dia akan beli kereta ni. Bezanya customer Honda dengan customer masa aku kerja Proton dulu, dia punya purchasing power lah. Dia punya purchasing power tu memang berbeza. Dia contohlah kalau customer Honda ni, tak apa abang adjust semua tinted, semua body kit siap pasang abang. Nanti saya payment je lah kan. Macam customer Proton dengan Pro 2 yang datang memang nak berjimat. Installment jimat, insurans jimat, servis jimat. Dan memang pun in this economy memang semua orang nak jimat. So bila hang jumpa customer yang nak jimat, dia memang takkan pasang tinta, pasang body kit, memang dia takkan. In fact dia akan minta dekat hang. Sebab dia memang nak jimat, bukan salah dia. Hang yang masuk dekat dalam brand ataupun market yang jumpa dengan orang yang nak berjimat ni, hang kena fikir lah macam mana hang nak provide untuk orang yang suka berjimat. Faham tak? Bukan salah dia orang. Dia orang memang nak jimat. Kita lah macam mana kita nak provide untuk dia orang. Kita kan advisor, hang kena advise dia orang macam mana nak buat. So beza dia dengan yang Honda ni, memang customer yang beli Honda ni dia orang lebih kepada nak dia orang santai, jangan press dia orang macam bang bulan ni ada rebate banyak ni, tak payah. Kalau Honda ni customer lebih santai dan hang just tengok je dekat mana dia punya concern. Contoh concern dia dekat trade-in kan. Okay, hang fokus kat trade-in ni, macam mana aku nak solve dia punya trade-in ni? Macam mana aku nak solvekan dia punya insurans ni? Macam mana aku nak solvekan dia punya nombor plate ni dia nak tarik kan? Itu customer Honda. Kalau hang dapat solve benda tu, jadilah dia customer. Confirm. Kalau macam Proton Pro 2, tahu masalah dia orang kat mana? Kat mana? Dekat loan. Once loan dia orang approve kan, aku boleh kata 80% lah dia orang akan deal. Sebab dia orang ni bukannya nak apa sangat, nak loan approve ke, faham tak? Betul. Dia orang nak loan approve ke. Tapi dia orang ni nak dapat loan approve pun susah. So brand yang senang jual, ramai yang orang nak, tapi hang susah nak dapatkan approval tu pula. Faham tak? So dia macam tu lah. So based daripada jawapan kau tadi yang customer Proton tadi tu, kau sebagai bekas sales advisor Proton, macam mana kau counter dengan customer yang nak berjimat ni? Macam mana kau nak close the deal? By providing apa yang dia nak. Apa yang dia nak, kena provide. Dan memang lumrah dan fitrah alam lah. Contohlah kalau aku customer kan, aku nak tinted dan hang nak sale, hang kena bagilah aku tinted yang aku nak tu. Wah, hang boleh dapat sale. Faham tak? Okay, dekat sini aku faham ramai SA yang aku tak suka nak bagi free gift, dia tolak gaji aku apa semua kan. Okay, kalau hang tak suka nak bagi free gift, dia macam orang tu deal dengan hang sebab free gift. Kalau hang tak suka benda tu, hang kena do better. Kenapa? Hang kena bagi tahu semua orang. Kenapa semua orang kena deal dengan hang? Adakah sebab hang ni trusted? Adakah sebab hang ni ada lagu viral Azlan the Proton type kan? Adakah hang ni kuat gelik, orang nak buat video dengan hang masa hang deliver gelik-gelik, joget-joget kan? Hang kena cari lah 1001 reason kenapa orang nak deal dengan hang kalau hang tak suka provide free gift. Dan biasanya orang-orang yang memang dah top sale ni, free gift dia orang biasa-biasa. Sebab apa aku cakap macam tu? Orang bukannya nak free gift tu, dia nak jumpa dengan brother yang viral tu. Betul. Tapi dia unconscious, mind yang unconscious. Kenapa aku deal dengan brother ni? Sebab dia viral, sebab dia FYP. Hang kena cari reason tu lah, supaya orang boleh deal dengan hang. Tapi orang tak tahu pun kenapa orang deal dengan hang. So hang tak payah keluar banyak free gift. Even benda tu sekarang, sampai sekarang aku praktikkan. Aku tak pernah promote free gift, tak pernah promote rebate. Yang lebih-lebihan aku tak pernah. Aku cuma promote ketelusan, kejujuran, amanah dekat aku punya TikTok. Aku fokus dengan trust lah. Aku nak dapatkan trust dan aku show yang aku ni boleh dipercayai.
Macam tu lah. Apa lagi yang soalan? Semua customer yang nak beli kereta ni semua customer yang nak beli kereta ni, semua customer tu nak beli, cuma sebab apa dengan siapa je. Faham tak? Okay, sebab apa aku beli dengan brother ni? Dia FIP, dia selalu FIP aku. Sebab apa aku beli dengan brother ni? Brother ni famous. Dia kan kisah pasal free gift pun. Dia cuma nak deal dengan brother tu je. Okay, faham. Tu lah. Okay, aku sebagai SA Proton yang baru nak mula ni, apa mindset yang aku kena tanam dalam kepala otak aku? Mindset kena tanam adalah reach more people lah. Contohlah kalau anda ada customer yang approve, lepas tu dia cancel, dia boleh cancel tak? Dia boleh cancel. Han tak boleh marah dia. Memang kita disappointed bagai kan, tapi by right Han tak boleh memaksa transaksi jual beli tu, faham tak? Jadi apa yang Han nak buat kalau customer reject Han adalah reach more people lah. Kalau Han nak down sampai bila Han nak down? Sebab Han kena cari juga kan, Han kena bayar juga Han punya komitmen apa semua ni kan. So tanamkan dalam kepala hang yang memang takkan ada siapa-siapa tolong hang, yang memang hang kena usaha sendiri, dan sebelum hujung bulan hang memang kena ada sale. So hang tak ada masa nak down 2-3 hari ke apa ke, tak ada masa. Hang kena cari cara untuk dapat sale. Try lah 1000 benda lah untuk dapat satu sale. Memang susah pun satu sale, siapa suruh buat sale? Mana ada orang paksa buat sale sekejap? Hai nak masuk. Jadi hang memang kena ada warrior punya mindset lah. 10 orang tolak, reach 30 orang. 30 orang tolak, reach 100 orang. Itu lah. Okay. Next soalan lah. Macam kita tahu sekarang ni kan tengah perang semua kan. Aku pula baru nak masuk jadi SA. Apa soalan aku, Risau lah. risau lah. Macam mana aku nak adapt benda macam ni. Sepanjang aku jual kereta, dah berapa kali dah perang. Kita start dengan tu, dah banyak kali dah perang ni. Lepas tu sepanjang bila DSA ada COVID lah, jadilah apa benda kan. Okay, aku punya suggestion, hang kena ambil tahu pasal dunia luar, tapi hang punya pokok yang paling besar kena ada dalam kepala otak hang adalah macam mana aku nak jual bulan ni. Faham tak? Kalau hang terlalu ambil tahu pasal dunia luar, pasal perang lah apalah, hang jadi risau yang tak tahu. Anxiety seorang-seorang. Anxiety seorang-seorang. Contoh lah, sekarang ni tengah perang. Contoh, aku bagi contoh je tau. Ada SA Honda yang perang apa semua, takut dia jual 3. Ada SA yang sekarang ni tengah perang ni, dia jual 15. Faham? So dia orang nak perang, dia orang perang lah. Hang kena bayar bulanan punya komitmen. Yang hang habis tahu pasal perang, lepas sampai hang jual 2-3, sampai hang takut nak keluar rumah pasal bukan Malaysia yang perang. Faham? Nak perang, dia orang perang lah. Hang kena jual 10-15 unit. Macam kau sendiri, benda yang tengah berlaku sekarang perang ni, dia ada effect dekat sale kau sekarang? Tak ada effect. Tapi customer concern tu ada lah. Macam aku ada tengok dekat thread siapa kan, customer concern tu ada. Tapi sejujurnya tak ada effect sangat pun. Tak ada effect. Tapi yang paling effect sekarang ni aku share. Yang paling effect sekarang ni penjual kereta diesel. Betul. Ford, Toyota Hilux, Mitsubishi. Toyota tak sangat lah, dia ada banyak. Toyota takkan effect dengan perang ni aku rasa. Sebab dia kalau tak dia jual Triton, dia jual je lah Alphard, dia jual je lah Yaris, dia jual je lah Vios, apa masalah. Dah orang nak beli kereta EV, dia jual lah Vios hybrid. Macam Honda kan, orang tak nak beli, orang takut minyak apa kan, jual je lah EN1. Kalau ada masalah, takkan tiba-tiba Honda masuk Honda Prelude. Faham tak? So market okey je. Yang affected yang jual diesel sekarang. Sebab harga skyrocket yang diesel kan, so orang takut nak beli. Effect tadi nak jual, yang nak jual kereta diesel sekarang pun memang tengah masalah banyak lah.